Selamat malam rakan-rakan sekalian. Tubuh manusia kita menyimpan banyak rahsia dan misteri. Dan salah satu sifat menakjubkan tubuh yang biasanya muncul selepas umur 50 tahun, terutamanya pada wanita, ialah keupayaan untuk menghasilkan garam di tulang belakang dan sendi. Garam, dan satu lagi nama untuk fenomena ini ialah bonggol. Apakah itu? Apakah komposisi kimia garam-garam ini yang cuba diketahui oleh para saintis tempatan? Sekali lagi, mereka mencabar sains atau kebijaksanaan rakyat. Apa yang akan menang kali ini? Sekarang, kita akan mengetahuinya. Jadi kawan-kawan, lokasi bonggol ini adalah satu pembentukan seperti macam satu benjolan lembut yang terletak di bahagian atas dada bersempadan dengan bahagian bawah leher tulang belakang. Di kawasan inilah, tepat pada bahagian processus spinosus dan juga sedikit di sisi-sisinya, di sinilah, secara umumnya, inilah lokasi pembentukan ini. Ia juga dikenali sebagai bonggol janda. Bonggol janda. Kenapa? Ini mungkin adalah satu fenomena sejarah. Pada janda, mungkin ada yang terkenal muncul. Atau sebelum ini, pada janda-janda, sukar untuk dikatakan. Siapa yang tahu? Kongsikan di ruangan komen kenapa ia dinamakan begitu. Jadi, kita kenal ia dengan nama apa? Bonggol, bonggol janda, pemendapan garam. Begitulah. Apa yang akan kita lihat? Sekarang kita ada kaedah penyelidikan moden. Contohnya, MRI, CT scan dan X-ray. Dan ia sama ada menunjukkan mendapan garam kepada kita atau tidak. Apa yang ia tunjukkan kepada kita? Semua kaedah penyelidikan ini. Bahawa secara normal, kita mempunyai lengkungan tertentu di bahagian cervix tulang belakang. Ini dipanggil lordosis cervix. Ketujuh-tujuh vertebra cervix terletak antara satu sama lain dalam kedudukan tertentu. Pembentukan. Pembentukan membentuk lengkungan tertentu yang dipanggil lordosis. Ia membolehkan kita melakukan pelbagai pergerakan. Beban yang sekata diagihkan ke seluruh leher apabila ia wujud. Memberi kita keupayaan untuk menundukkan kepala ke hadapan. Terdapat sedikit ruang untuk bergerak ke belakang. Putaran ke pelbagai arah. Tetapi kehidupan moden adalah keras. Ia memerlukan perhatian kita secara berterusan. Dalam kedudukan inilah, kepala paling kerap berada kerana kita perlu sentiasa melihat ke skrin telefon. Dulu kita perlu melihat surat khabar, buku. Sekarang kebanyakannya telefon. Dan sebab itu, kita semua kini lebih banyak menghabiskan masa dengan kepala tunduk ke depan. Apabila kepala kita tunduk, di sini kita hanya melihat ke hadapan. Ke hadapan. Apabila kepala kita tunduk ke bawah, contohnya ketika kita sedang belajar sesuatu atau melihat skrin telefon kita, atau anda sedang membaca surat khabar sebagai contoh. Begini, anda sedang memegang sesuatu di tangan dan anda melihat ke sini. Kedudukan seperti ini yang berpanjangan akan menyebabkan otot-otot secara perlahan-lahan terbiasa dengan kedudukan tersebut. Dan apabila kita ingin kembali ke sini, ke posisi asal, untuk melihat ke hadapan, disebabkan otot-otot leher kita secara perlahan-lahan menjadi lemah, menipis, di sesetengah tempat malah mengalami fibrosis. Tisu penghubung sebahagiannya menggantikan otot, dan di sesetengah tempat pula, tisu lemak muncul menggantikan otot. Di sini, otot-otot leher kita perlahan-lahan menjadi lemah dan nipis. Di sini, sebelum ini, otot-otot itu masih kuat dan baik. Dan apabila kita ingin melihat ke hadapan, mengalihkan perhatian daripada aktiviti utama kita, ingin meluruskan kepala, pergerakan kita sudah tidak seperti dahulu, mari saya lukiskan di sini juga. Di sini juga. Apabila kita meluruskan kepala, pergerakan itu hanya akan berlaku pada bahagian atas leher sahaja, bukan pada seluruh leher. Dan lengkungan ini akan kekal seperti itu.
Maksudnya, kita akan melihat ke hadapan seperti ini. Dalam kedudukan ini, iaitu kedudukan leher yang biasa, bukan semua kumpulan otot leher berfungsi. Hanya bahagian atasnya sahaja yang bekerja. Dan bahagian itu menjadi terlalu terbeban. Disebabkan itu, di sini akan berlaku ketegangan berlebihan di kawasan bawah tengkorak, menyebabkan kerengsaan saraf oksipital, gangguan aliran keluar vena dan dalam beberapa kes juga gangguan aliran darah masuk. Tetapi ketegangan yang berterusan di sini akan secara perlahan-lahan menyebabkan pergerakan leher menjadi terhad dan garam yang berbahaya mula terkumpul. Di kawasan ini, di sini, sedikit demi sedikit dan tanpa disedari, di sini akan terbentuk benjolan lemak seperti ini. Sebenarnya, ini bukan garam, seperti yang ditemui oleh para saintis tempatan setelah mengkaji data. Sebaliknya, ini adalah lemak. Maksudnya, tubuh manusia tidak mempunyai keupayaan untuk menghasilkan garam di kawasan peralihan leher ke dada. Tetapi, ia mampu menghasilkan lemak di situ. Dan gumpalan lemak ini, di kawasan yang berlemak ini, ia perlahan-lahan mula membesar. Jadi, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Pertama sekali, kita perlu memulihkan otot-otot ini, iaitu otot pemanjang leher, dan secara perlahan-lahan, bengkak ini akan berkurangan. Ia akan berkurangan melalui kerja otot. Kerana di sini ada unsur bengkak, selain lemak. Tetapi dengan memulihkan otot secara beransur-ansur, semuanya juga akan berkurangan. Jadi kawan-kawan, mari kita beralih daripada kata-kata kepada tindakan dan mula menghilangkan bonggol anda ini. Baiklah kawan-kawan, kumpulan latihan pertama yang menghilangkan garam dalam tulang belakang kita menghapuskan bonggol. Pelbagai jenis seperti ini. Ambil penggelek, letakkan tangan di atasnya, baringkan badan di atas penggelek, letakkan penggelek rapat ke kepala dan dari posisi ini, mula angkat siku ke atas. Tahan selama 1 hingga 2 saat di posisi atas dan turunkan ke bawah. Angkat tapak tangan, kita bersandar pada penggelek dan turunkan. Dalam posisi ini, lakukan 10 ulangan, 2-3 set. Apabila ia menjadi mudah, selepas beberapa hari, bulan atau tahun melakukan senaman ini, anda boleh mengalihkan penggelek sedikit lebih jauh, kira-kira 5 hingga 10 cm dari bahagian atas kepala anda. Dan dari posisi ini, cuba angkat tangan. Angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Dalam posisi ini, bahagian atas otot trapezius anda akan bekerja, iaitu di antara tulang belikat. Di situ akan berlaku pengecutan dan ketegangan di tempat yang paling lemah, di mana otot nipis itu berada. Dan pada peringkat seterusnya, anda mula melakukan pergerakan sambil sentiasa memastikan siku berada di posisi atas. Sekarang anda telah mengangkatnya ke atas. Dan di sini anda lakukan pergerakan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tetapi jika anda sukar untuk melakukannya dalam posisi pertama ini, maka anda boleh berlatih dalam posisi itu untuk seketika. Kemudian, anda boleh tingkatkan kesukaran dengan bergerak sedikit lebih jauh dan kemudian sedikit lebih jauh lagi. Sepanjang masa, dahi anda hendaklah menyentuh permukaan. Anda menyentuhnya supaya beban itu benar-benar tertumpu pada otot-otot di antara tulang belikat di bahagian atas, di antara sudut-sudut tulang belikat. Otot-otot di situ hampir semuanya menegang. Sekarang kawan-kawan, tahap seterusnya adalah untuk memberikan lebih banyak beban kepada kumpulan otot ini yang bertanggungjawab untuk pengumpulan garam. Anda ikat getah pada siku, tangan satu lagi akan memegangnya. Letakkan tangan di dinding, tangan yang satu lagi yang ada getah, letakkan di belakang kepala. Dan dari posisi ini, mula gerakkan tangan ke belakang seperti ini. Di sini juga, anda akan merasakan ketegangan pada otot trapezius. Bersama-sama dengan itu, pergerakan pada tulang belikat, otot deltoid juga meningkat. Pergerakan ini turut terlibat. Apa perbezaan dengan senaman sebelum ini? Perbezaannya ialah, di sini otot mula bekerja dari posisi yang sedikit meregang.
sebab otot anda sudah biasa berada dalam keadaan meregang sepanjang masa. Bahagian bahu di sini telah tergantung selama bertahun-tahun. Dan dari posisi ini, untuk mengembalikannya ke posisi yang lebih fisiologi, Anda latih pergerakan seperti ini ke satu dan ke satu lagi sisi. Di sini, jika Anda mahu menambah beban, tangan ini, atau gunakan getah yang lebih keras. Atau tangan ini Anda gerakkan sedikit dari tengah ke sisi sini. Nampak? Maksudnya, di sini ketegangan akan jadi lebih kuat. Semakin jauh Anda gerakkan tangan ke sini, semakin kuat otot perlu menegang. Jadi, tapi posisi permulaan adalah yang ini. Tangan di tengah dan dari posisi inilah. Dan secara bergilir dari satu sisi ke sisi lain, anda lakukan pergerakan ini sebanyak 10 kali. Anda pilih getah dengan cara supaya anda rasa ada tekanan. Tapi keesokan harinya, anda tidak rasa seperti semuanya sakit di situ. Hilang selama-lamanya. Maksudnya, otot itu mesti tahan beban juga. Tapi pada hari-hari pertama mungkin akan rasa sakit sedikit. Kemudian cuba pilih beban dengan betul. Dan yang ketiga kawan-kawan, senaman yang secara ajaib boleh mengubah kedudukan kepala yang hodoh seperti ini apabila anda sukar untuk memusingkannya ke pelbagai arah. Tapi ia memudahkan untuk melihat apa yang ada di bawah. Ia mengembalikan kepala dan leher Anda ke kedudukan yang megah ini kerana otot ekstensor leher mula berfungsi. Latihan ini begini, lihat. Ambil bantal atau sesuatu yang cukup lembut yang boleh ditekan dan kemek seperti ini. Bantal pun sesuai. Anda boleh lipat dua seperti ini. Atau gunakan gulungan lembut. Anda juga boleh ambil tuala, lipat dengan baik supaya ia cukup lembut kerana anda akan menyandarkan kepala anda padanya. Letakkan di bawah belakang kepala anda seperti ini. Begitulah. Dan sekarang kita mula menjauh dari dinding. Menjauh. Begitu. Dan dengan belakang kepala, kita terus bersandar pada bantal atau tuala, apa saja yang anda letakkan di bawah kepala. Begitu. Dan pada satu ketika, Anda akan rasa otot leher anda sudah cukup tegang dan mula berasa letih kerana posisi ini. Dalam posisi ini, anda perlu tahan seketika. Tetapi pastikan dagu anda tidak jatuh ke bawah seperti ini. Maksudnya, supaya anda boleh mengekalkan posisi kepala yang semula jadi seperti ini. Dan dalam posisi ini, supaya dagu tidak turun, anda jangan pandang ke bawah. Malah jangan pandang ke depan. Sebaliknya, pandang sedikit ke atas. Dan dengan itu, anda akan mempunyai banyak perkara yang betul akan kekal, walaupun anda bercakap tentang pelbagai perkara. Dan saya sudah tentu. Anda lakukan ini sehingga anda mula rasa tidak selesa. Tetapi mulakan dengan 10 saat dahulu, kemudian boleh tingkatkan kepada 20, 30 dan bahkan sehingga 1 minit dalam posisi ini. Jika di sini anda rasa bukan saja leher anda tegang, tetapi juga di bahagian belakang dan bahkan di antara tulang belikat, itu bermakna anda lakukan dengan betul. Kerana di sini, seluruh otot leher anda bekerja. Dan senaman ini sangat baik membolehkan anda mengembalikan kepala anda dari posisi membongkok ke depan ke kedudukan asalnya yang sepatutnya. Jadi kawan-kawan, kongsikan di ruangan komen Sejauh mana bonggol anda, benjolan anda ini berkurang sepanjang anda melakukan senaman ini bagi yang sudah mencuba senaman ini. Sudah tentu, anda perlu melakukannya sekurang-kurangnya selama sebulan supaya ia berkurang separuh. Dan kemudian, teruskan lagi supaya ia berkurang separuh lagi. Dan kemudian, kongsikan gambar hasil menakjubkan anda di ruangan komen. Juga kawan-kawan, saya ingin ingatkan bahawa semua senaman ini telah dijelaskan dengan lebih terperinci di pautan dalam keterangan. Mereka sudah menunggu anda. Bila anda akhirnya nak mula? Jadi, jumpa lagi dalam rancangan seterusnya.